Ini berkenaan road tax percuma untuk warga OKU yang sah yang memegang kad CKM daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ramai yang masih lagi tidak mengetahui mengenai peraturan ini. Walaupun ada kad OKU JKM yang sah, sebenarnya kerajaan memberikan pelepasan bayaran road tax buat warga kelainan upaya yang mempunyai kenderaan, tapi ramai yang masih tidak tahu. Untuk buat road tax percuma, perlu hadir sendiri ke JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Syaratnya pemilik kenderaan ataupun waris kepada pemegang kad OKU adalah nama yang sama ya. Jika nama waris tidak sama dengan pemilik kenderaan, ibu ataupun bapa boleh tukar nama waris dalam sistem JKM terdahulu baru boleh buat. Satu kad OKU layak untuk klaim satu motor dan juga satu kereta. Satu motor dan satu kereta.